5 gaming phone 2025 yang mampu milik bawah 1300 yang korang mesti kena ada. Dan last, mesti ramai yang suka tengok video ni sampai habis ya. Jom. Pertama, Poco X7 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, bateri 5100 mAh, 16GB RAM, 256GB storage, berharga RM1199. Kedua, Nubia Neo 3 5G, chipset Unisoc T8300, bateri 6000 mAh, ada shoulder trigger, 20GB RAM, 256GB storage, berharga RM999. Ketiga, Realme 14 5G menggunakan chipset pertama Snapdragon 6 Gen 4, bateri 6000 mAh, 26GB RAM, 256GB storage, berharga RM1299. Dah tengok sampai sini, tekan follow dan like dulu bagi support kepada saya. Yang keempat, Nubia Neo 3 GT 5G dipadankan dengan chipset Unisoc T9100, bateri 6000 mAh, shoulder trigger juga ada, 24GB RAM, 256GB storage, berharga RM1199. Dan last, kelima, Infinix GT 30 Pro 5G bersama chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultra, bateri 5500 mAh serta RGB light di belakang dan ada shoulder trigger, 24GB RAM, 256GB storage, berharga RM1299. So, korang nak mana satu? Sila tulis di ruang komen. Nak smartphone? Cari All Gadget.